Aku tegur sesama manusia, Sen. 24 jam bawa politikmu. Sen, nampak salah pemimpin PAS je salah. Pemimpin parti lain bersih dan tak ada salah, Sen. Dia kalau dengar kepada ucapan daripada Tuan Guru, Presiden PAS, siapa-siapa yang mengasingkan politik suku, agama suku adalah sekular. Jadi saya kena berpolitik 24 jam lah. Sebab kalau saya tinggal 1 jam berpolitik, maka saya telah anggap ini adalah sekular. Sebab agama saya tak boleh beragama 23 jam. Saya tak boleh beragama 20 jam. Saya tak boleh beragama 1 jam. Saya kena beragama 24 jam. Jadi kalau saya beragama tanpa politik, itu adalah sekular. Jadi saya kena berpolitik 24 jam, sama juga dengan agama. Kalau tak, kita akan digelar sebagai sekular. Tak tahulah kalau saya tinggalkan politik itu dapat pahala. Sebab kalau kenyataan politik suku, agama suku, kalau kita tinggalkan politik walaupun 1 jam, berdosa besarlah kita. Kita jadi sekular. Jadi saya tegur pemimpin PAS itu bukan pemimpin PAS sebab dia betul. Sebab tak betul lah kita tegur. Kalau kamu boleh tegur Perdana Menteri, kamu boleh tegur Presiden UMNO, kamu boleh tegur pemimpin-pemimpin UMNO, jadi saya pun berhak juga tegur pemimpin PAS. Tambah pula pemimpin PAS sekarang ini adalah Kerajaan Negeri Kelantan. Jadi takkan saya nak tegur DAP di Kelantan. Takkan semua salah DAP.